Asalnya dapur Good Day ni Cik Tun lah yang jadi pengacara. Lepas tu tiba-tiba dapat pula job daripada Hollywood. Lepas tu siapa yang ganti Cik Tun? Ni. Oh, ni kawan dia. Apa nama dia? Sarimah Kunyah yang famous kat Tok-Tok tu. Bukan Kunyah, Tuyah. Sarimah dengan Tuyah ni itulah masalah dia. Inilah masalah dia. Kita dah bagi menu elok-elok, dia pergi tukar menu kita. Kita dah bagi gas yang paling elok dalam Malaysia, dia tukar gas saya. Bolehlah ganti Sarimah dengan Tuyah tu. Boleh. Berminat tak? Berminat. Minat kan? Nak. Hai guys, selamat datang dalam rancangan Masak-Masak Dapur Good Day. Kenapa kena kacau ni? Kena kacau? Ayam ni. Amazing! Oh. Sedap! Pernah tengok chef? Pernah tengok chef? Saya punya bahagian adalah untuk memanaskan pan. Kenapa nak check ke apa? Nak checking ke macam mana? Kau pandai masak ke tak ni? Aku macam was-was ni. Lagi sekali ya. Lagi sekali. Sorry, bang. Okey, bang. Guys, saya okey. Benda simple macam tu. Tak boleh nak fikir. Dah lah. Sambunglah buat ni.